Assalamualaikum dan salam sejahtera. So video kali ni pendek je. Aku nak kepala ni menunduk bagi lagi nampak garang lah. Untuk bagi menunduk tu simple je. Untuk yang depan ni tenganga macam ni sebabnya asalnya ada lampu spotlight yang aku custom letak di sini. Tapi sekarang ni aku dah buang balik untuk kelainan sikit. Aku nak pasang balik Y16 punya windshield ni kat depan. Ni aku dah separuh jalan. So keluarkan je. Nampak tak di balik wayar ni ada skru untuk sini. Ni skru atas ni tak payahlah, tak penting pun. Simple dan mudah, korang tarik je. Aku tak ada bosir dan aku tukar kepada skru ni je. Nak letak dia okey, ni yang dia punya. Korang tindih je. Nanti aku pasang lah dulu, nanti korang tengok. Alright, ini aku dah set pasang. Ni korang nampak ni yang aku bulat. Aku dah letak nut kat tengah-tengah ni. Lalu aku skrukan balik untuk ni lah, untuk herengki ni. Standard ni dia sama. Ni sekarang ni dia jadi naik. Dan kat depan ni nanti dia akan jadi menunduk. Okay, ni pun kita dah nampak dia dah turun ni. Kalau yang asal macam ni, korang tengok ni. Ni asal. So ini pun dah turun, dikira banyak dah ni. Selat asal ni kita buang. Ada orang letak atas, ada orang letak bawah sikit. Ni kita kena patahkan dia. Okay, alright, settle. Nak tebuk mudah je. Aku pakai skru skru untuk besi. Aku pulas je yang aku dah tanda ni. So kita pulas je sampai dia berlubang. Inilah hasil dia. Kalau dari atas nampak macam ni. Aku tak suka kalau benda ni jadi tinggi sangat. So aku rendahkan. Dan depan dia jadi macam ni. Tu dia. Ni dia dah menunduk ni sikit. Benda ni kita dah menunduk. Memang dah menunduk. Dan aku tambah sikit lagi bagi dia tajam ni. Jadi nampaklah macam ni. Boleh lah.